Belum Ulang balik. Kami keluarga Haji Lakimun mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sul Man Mana Nuriza? Jangan lupa Insta story. Anta isiru wa ghali anta misbahu suduri. Hari ini sebagai sebuah majlis yang sentiasa diberkati dan dirahmati, mendapat petunjuk, inayah dan riayah sehingga tercapai kepada matlamat tujuannya. Allahumma ya Qudus wa ya Salam, ya Allah. Jadikanlah majlis kami pada sampai bila-bila. Itulah pesanan saya dan Atok jika ada terkasar bahasa manalah. inilah dan kita akan teruskan sampai bila-bila majlis kita ni. Walaupun ada masalah yang tidak dapat dielakkan di antara adik-adik kita. Seterusnya pada mereka-mereka yang akan balik ke tempat destinasi tempat tugas, kita doakan mudah-mudahan mereka selamat sampai dan dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Rasa saya dari pihak majlis ni saya merakamkan juga terima kasihlah dan mohon ampun dan maaf bagi pihak keluarga dan antara kita bermaaf-maafan. Tidak ada dalam hati simpan itu ini. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Talib bin Haji Lakimun di atas ucapan amanat selaku beliau sebagai pengurusi kelab keluarga yang telah pun mengurus takbir lebih daripada 10 tahun usia kelab keluarga 112 ini. Dan seterusnya kita akan mungkin ke sisi fotografi, tapi kita akan lihat faktor cuaca adakah mengizinkan untuk kita bersisi berdari. Tapi walau bagaimanapun mungkin kita boleh berbincang di sini apakah tema untuk tahun hadapan ya. Hitam putih. Apakah Hitam rotan putih. sesuai Telur untuk cicak. kita rayakan di hari lebaran Telur yang cicak. pertama. Okey? Berhari tu suruh cakap dulu. Okey, tetapi sebelum itu kita ke pembentangan kewangan. Okey, pembentangan kewangan. Berapakah nilai terkumpul dan adakah akan pergi ke sesuatu lokasi acuan lepas ini dan mungkin akan melabur ke mana? Bukan, untuk melabur ke koperasi dan sebagainya, mungkin perancangan. Dan untuk itu saya mempersilakan Puan Srizah binti Haji Lakimun untuk menyampaikan sedikit ucapan. Kapok lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Selamat Raya kat semua. Okey, terima kasihlah kerana kita dapat berkumpul sama-sama hari ini. Okey, biasanya saya hadir bangun ni untuk bentang kewangan. Dia ambil gambar. Aku tak boleh untuk kewangan sebenarnya untuk nilai yang tepat saya masih belum update lagi, maklumlah sibuk pindah rumah. Jadi yang hari tu masa tengok kewangan tu nanti kejap lagi saya akan buka ada kat bonet semua siapa yang belum bayar dan sebagainya. Jadi setakat tahun lepas tahun lepas ada 4,000 lebih. Kita doalah supaya KPF ada sikit tu sebab kita ada melabur KPF 1,500. Okey, jadi kalau ada 10% kita dapatlah 150. Hujung bulan ni kita tahu kan apa tadi kan? Okey, jadi itu antara kewangan kita. Lepas tu untuk yang bulanan tu saya rasa antara kita untuk tahun 2000 ni masih ada lagi tak ada dibayar.
Yang tahun lepas mungkin ada yang tertunggak. Nanti saya akan bentangkan dah lepas Saya kita cadangan, sesi. tahun ni kita postpone, kita buat tahun depan. Lepas tu apa lagi untuk majlis ni siapa yang ada membelanjakan apa-apa tolong tuntut dengan saya. Setakat ni Puan Zahra je yang tuntut sebanyak 100. Ayam selingkuh. Nanti kita akan beli untuk Abah untuk api air biasalah. Nanti kita akan bincang api air berapa pengurusi macam biasa. Macam biasa. Okey, macam biasa Macam biasa, untuk api free. air. Lepas tu kalau ada perbelanjaan lain tolong tuntut dengan saya. Lepas ni saya akan beri. Saya dah ambil pun duit untuk bagikan obat. Lagi apa Saya nak tambah sikit. Kepada yang mungkin yang ahli sekarang ni anak-anak Lakimun saja. Sekarang ni saya buka kepada menantu, cucu lah cucu kalau nak sumbang lah. Seikhlasnya kepada tabung ni supaya kita akan besok mungkin besar lagi sikit. Itu. Betul tak? Kalau seikhlasnya. Cucu yang dah kerja, dah kahwin. Yang dah kerja dah kahwin. apa? Ikut sama ke apa? Kalau sekarang ni sebulan RM10 satu keluarga. Bukannya seorang, satu keluarga. Saya cadangkan Wajib lah. kalau cucu ni RM5. Okey. Cadangan cucu RM5. Setuju. Cucu yang dah berumah tangga. Yang dah berumah tangga. Yang dah bekerja sekarang. Yang dah bekerja. Yang dah bekerja. Yang dah berumah tangga. Berumah tangga saja. Kerja tak boleh. Ini baru nak up. Jadi yang berumah tangga. Okey. Setuju. Yang cucu RM5 lah. RM5. Kalau suami isteri RM10 lah. RM1 je lah. Jadi kalau kita adik-beradik setahun 120, jadi dia orang RM10 je lah. Jadi at least membantulah juga. Ya, betul. Jadi kita juga kita ada majlis, kita buat daripada duit tu. Macam ni kita buat majlis, masing-masing tak keluarkan. Jadi kita keluarkan duit. Betul juga. Minyak je lah. Minyak. Okey, setuju. Ada bangkangan. Ada bangkangan? Cuba tuju angkat tangan nak tengok. Cucu-cucu yang berkenaan setuju tak? Setuju. Okey je. Okey. Jadi saya akan saya akan buka akaun tu atas nama cucu Haji Lakimun lah. Contoh Nana, Ilham, Kak Ila, Abang Joy. Ajoy. Okey, baru 5 5 kali 6 3 Rajoy ada. Ajoy. Okey, saya rasa apa? ST Group. Yang tu. Banyak yang tu dulu. Okey, saya ada apa-apa cadangan lagi berkenaan kewangan? Tak ada. Kalau tak ada tu saja. Cuma kita nak buat cadangan warna tema tahun 2020. Okey, dijangka 2020 kita 24 April kita mula 1 Ramadan. Jadi bulan 5 tu dah mula. Bulan 5 dah raya. Habis raya ni dah wajib baju lah. Jadi kita nak warna apa? Cadangan. Warna apa? Kita kat group WhatsApp lah. Group. Alright. Kita buat group. Bincang kat group. Okey. Okey. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Majlis Pergabungan ucapan terima kasih kepada Puan Sri Zah binti Haji Lakimun selaku Bendahari Kelab Keluarga 112. Tepuk lagi. Kerana telah mengurus tablik kewangan dengan terbaik sekali ya. Mungkin beliau tidak memutuskan mungkin adakah ingin melabur ke mana-mana KPF saja yang telah dilabur. Berapa nilai dia? 1,500. Ya. Macam Okey. minta aja. Di FT pun ada koperasi sukan dan kecerdasan Okey. Ada makna tu. Ya, tak apa. Okey, jadi sebelum saya melaburkan tirai
ucapan ini. Terima kasih kepada Tuan Haji Lakimun selaku penasihat kelab keluarga. Terima kasih kepada pengurusi Cik Talib bin Lakimun. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua di atas komitmen anda. Okey. Dan juga saya terima kasihlah kepada kekanda-kekanda yang telah memberikan sokongan pada saya dan juga perjalanan FT Group Sdn Bhd. Untuk makluman, saya telah mendaftarkan FT Sport kepada FT Group Sdn Bhd, satu cabaran yang baru. Mudah-mudahan berjaya. Terus. Okey, alhamdulillah projek dekat Desa Rukos, dekat Westin dan juga Arab pun dah akan melabuhkan tirainya pada penghujung bulan ini dan mungkin akan disambung ke hotel international yang sebelahnya lain. Dan sambil itu saya juga akan membawa program lagi berimpact tinggi bersama Felda. Okey, sebanyak 14 lokasi saya akan jelajah ke seluruh Malaysia dengan membawa satu nama Grid Sawit. Okey, dan juga akan bawa dengan FT dan juga Felda. Okey, saya terima semua. Alright, itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makan. Kami dari keluarga Haji Lakimun mengucapkan selamat Hari Raya. Salah. Selamat Hari Raya itu ramai-ramai. Okey. Okey, pulang. Keluarga Haji Lakimun. Siapa? Sana. Udin. Sebelah adik tu. Belakang lagi. Sana. Rapat. Okey, cepat. Fatin rapat lagi, Fatin. Haji Lakimun mengucapkan Zia, kau tak nampak lagi. Kau tak nampak lagi, rapat lagi. ulang balik. Kami keluarga Haji Lakimun mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Boleh gini. Jas ya. Okey. Okey Kak. Satu, dua, tiga terus abang cakap. Adik-adik maaf zahir dan batin. Datang lagi tu. kami keluarga Haji Lakimun mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf